Untuk golongan yang berumur 40-an dan 50-an, apa persediaan tuan-puan untuk persaraan? KWSP mengeluarkan kenyataan bahawa rakyat Malaysia memerlukan sekurang-kurangnya RM240,000 untuk bersara pada usia 55 tahun secara bermaruah. Jangka hayat rakyat Malaysia secara purata adalah sekitar 75 tahun. Bermakna, jika tuan-puan bersara pada usia 55 tahun dengan simpanan sebanyak RM240,000, 75 tahun tolak 55 tahun sama dengan 20 tahun. RM240,000 bahagi dengan 20 tahun sama dengan RM12,000. Ini bermakna tuan-puan hanya ada RM12,000 untuk digunakan dalam masa setahun. Dan bila dibahagikan dengan 12 bulan, bermakna tuan-puan hanya ada RM1,000 untuk kegunaan sebulan. Cuba tuan-puan lihat gaya hidup sekarang. Adakah RM1,000 cukup untuk persaraan tuan-puan? Dan saya pasti nilai RM1,000 sekarang tak sama dengan 20 tahun akan datang. Jadi di sinilah fungsi emas dalam simpanan. Emas bukanlah pelaburan yang boleh berkembang nilainya. Dalam simpanan, terutamanya untuk simpanan jangka masa panjang, bila tuan-puan tukarkan simpanan wang fiat ke dalam bentuk emas, tuan-puan mengekalkan simpanan tuan-puan kerana emas tak terjejas dengan kejatuhan nilai mata wang, malah harga emas akan meningkat seiring dengan kejatuhan nilai mata wang. Bagi yang sudah bersedia untuk menukarkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk emas, atau tuan-puan ingin mulakan simpanan persaraan dalam bentuk emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh rujuk pin video saya, 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold secara percuma. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan teruskan follow saya.